Aiman. Aiman, tunggu. Siapa cakap saya tak perlukan awak? Apa awak cakap ni? Awak tak hiraukan saya, Nadia. Tolak semua cadangan. Sekarang ni awak dah tak perlukan saya. Sebab semua keputusan awak buat tak bincang dengan saya. Aiman, boleh tak jangan jadi macam budak-budak? Ha? Awak tahu kan kenapa saya jadi macam ni? Sebab awak nak please orang, Nadia. Sebab awak nak validation daripada Sabrina, kan? Bila masa? Saya buat supaya orang datang balik kafe ni. Supaya orang suka dengan makanan saya. Awak jujur dengan saya? Awak suka ke makanan awak buat sekarang? Awak suka ke kafe yang awak ubah? Tak kan? Sebab awak nak jadi orang lain. So, dah jadi diri sendiri tak pernah cukup? Nadia, listen. Orang suka awak sebab awak real. Awak tak pura-pura. Saya dah tak kenal awak siapa. Awak tak pernah kenal saya. Yes, saya kenal Nadia. Nadia dulu dia tak macam ni. Dia tak pernah ikut cakap orang. Degil, keras kepala, tak kisah apa orang cakap. Nadia tu, Nadia yang saya suka. Apa awak cakap ni? Yes. Apa yang saya buat selama ni sebab saya suka awak. Saya dah lama... Stop. Stop. Tak, okey? Kita tak boleh. Bukan sekarang. Saya nak kena fokus dengan kafe saya. Dan sekarang ni sama ada awak ikut cara saya atau awak... Atau apa? Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata. Ori-ori beraroma, rasanya penuh warna bila kita